ikut ayam, ikan, jajan untuk anak-anak. Untuk wanita, setiap sen yang dijimatkan itu besar kesannya. Tidak kiralah untuk dapur, minyak atau anak-anak. Jom kita tanya, betulkah subsidi Budi 95 ini betul-betul meringankan beban harian mereka? Dengan penjimatan Budi ni, saya boleh beli susu, pampers dan barang dapur sikit lah. Benda ni sangat menguntungkan saya lah. Saya sokong kerajaan buat macam ni. Minyak, banyak penjimatan lah yang saya dapat. Sebab dulu kan kalau, contohlah kalau naik kereta, sehari saya kena masukkan RM10 untuk ke rumah saja tau. Tapi yang ni, bila penjimatan ni, RM10 tu boleh pakai untuk 2 hari. Saya selalu juga pergi kerja drive. And then hantar anak sekolah. Ambil anak sekolah, so daripada situ saya boleh berjimat daripada RM2.06 hingga RM99. So daripada penjimatan tu saya rasa saya bolehlah lebihan tu bawa ke pembelajaran sekolah anak sekarang ni, dan juga macam makan-makan bagi anak happy-happy sikit, macam itulah. Sekali saya guna untuk alat tulis untuk murid-murid saya. Sekali lagi kalau saya dapat, saya spend untuk as I'm a Hindu, so I buy flower for my prayers, for my laundry things. Then the rest for my dapur, barangan masak ke, kering ke, macam tu. Sayur ke, buah ke, macam tu lah, beras ke, buku-buku. Boleh? Alat tulis, stationery dia orang. Nivea. Barang shampoo pun boleh beli. Beli ayam, ikan, beras. 2 hours later. Kita boleh beli macam-macam jajan untuk anak-anak. Beli makanan. Makanan nasi ke, campur ke, nasi ayam ke, lauk basah lah. Lauk untuk dapur ayam ke, ikan ke. Oranges, maybe bananas or pears and anything lah. Stationeries maybe. Dengan Budi 95 ni, actually kita ada sedikit penjimatan lah walaupun tak banyak. So benda tu dapat membantu saya daripada segi orang kata belanja harian. Mungkin duit lebihan tu boleh kita gunakan untuk pembelajaran sekolah anak-anak. Jel, kalau awak pula nak beli apa? Kalau saya macam biasalah, mestilah saya nak beli pampers dan susu untuk anak-anak saya. Kalau anda pula, anda nak beli apa? Tulis di ruangan komen di bawah.